Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share korang resepi biskut Red Velvet Chocolate Chip. Biskut ni sangat mudah dan sedap, korang boleh buat untuk raya nanti. Okey, so jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Terserah kat korang, korang nak guna unsalted butter ataupun salted butter, okey? Kemudian saya masukkan 1/4 cawan gula perang dan kemudian saya masukkan 1 biji telur. Kemudian saya tambahkan sedikit creamy vanilla. Kemudian kita kacau kesemua bahan sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 sudu Red Velvet El Mulko. Korang boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery, okey? Kemudian kita kacau sehingga sebati. Kemudian kita ayak masukkan 2,5 cawan tepung gandum, 1/2 cawan tepung jagung, 1 sudu besar serbuk koko, 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil soda bikarbonat dan 1 sudu kecil emplek. Kalau emplek korang tak ada, korang boleh gantikan dengan 1 sudu tepung beras. Kemudian kita ayak semua, masukkan kat dalam kita punya bahan tadi, okey? Kemudian kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya masukkan 6 sudu minyak masak. So saya lupa nak masukkan pada awal tadi. Tak apa, korang boleh je masuk akhir, okey? Tak ada masalah. Dia tak akan menjejaskan korang punya adunan. So korang gaul sehingga sebati, okey? Bila dah siap, korang masukkan chocolate chip. Terserah kat korang, korang nak guna white chocolate chip pun boleh, chocolate chip yang biasa pun boleh, okey? Kalau korang nak tambah almond nips pun boleh pada waktu ni, okey? So, kita gaul sehingga sebati. Bila dah siap, so kita akan simpan dalam peti ais selama 30 minit. Bila dah siap, so kita akan keluarkan, masukkan ke dalam piping bag. Kalau korang nak sudu-sudukan je, tak ada masalah, okey? So, kat sini saya masukkan dulu dalam piping bag. Kemudian saya akan letak saya punya adunan ni sedikit-sedikit saja di silicone mat. Kalau korang tak ada silicone mat pun tak ada masalah, boleh je terus korang letak dekat baking tray korang, okey? So, kita akan buat sampai habis. Bila dah siap, so korang boleh bakar dalam oven korang pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit. Kepanasan oven bergantung kepada oven masing-masing, okey? So korang, inilah hasilnya biskut kita yang kita buat tadi, sangat rangut dan sedap. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye.